Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati barisan para masyaikh dan asatizah yang hadir daripada seluruh Nusantara, daripada wakil pejabat Mufti Negeri Sabah, daripada Sekretariat Rabitah Masyaikh Nusantara, Jabatan Agama Negeri, daripada Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah Al-Nahdiyah Jadman, tuan-tuan guru pondok, madrasah dan sekalian hadirin tanpa dapat disebutkan satu persatu nama, namun tidak mengurangkan rasa hormat kami kepada kalian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita menyambung bicara kita yang kedua. Namun sebelum kita menyerahkan majlis, marilah sama-sama kita membuka dengan kita membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Para hadirin yang dikasihi kalian, sebelum meneruskan majlis, izinkan saya untuk membaca biodata ringkas membentang kita pada pagi ini. Beliau yang berada di hadapan kita adalah Al-Mukarram Maulana Wan Muhammad Aswadi bin Wan Madyim, merupakan mudir Madrasah Tahfiz Raudatul Huffaz Hulu Langat. Dari segi pendidikan, selepas Maulana Wan Aswadi menamatkan pelajaran rendah dan menengah dan di UiTM, beliau melanjutkan hafazan Al-Quran, pengajian alim dan daurah hadis di Jami'iyah Darul Ulum Faisalabad, Pakistan. Selain itu, beliau meneruskan pelajaran dengan bertalaki melalui daurah tafsir dengan Maulana Syarifullah Khan, seorang Syekhul Hadis Madrasah Syamsul Ulum Rahamyar Khan, Pakistan. Dari segi perjalanan tasawuf dan salik, beliau berbai'ah dan merintis jalan suluk di tangan Syekh Khawajah Khan Muhammad dan silsilah Naqsyabandi Mujaddidi semasa belajar di Pakistan. Selepas kewafatan Syekh Khawajah Khan Muhammad, beliau menyambung bai'ah dengan Hazrat Syekh Zulfikar Ahmad Naqsyabandi Mujaddidi, dan Maulana telah dilantik sebagai Khalifah Majaz di dalam silsilah Naqsyabandi Mujaddidi oleh Hazrat Syekh Zulfikar Ahmad Naqsyabandi Mujaddidi. Beliau Maulana Wan Aswadi berpengalaman mengajar dan berkhidmat di beberapa madrasah di sekitar Kelantan, Hulu Langat, Selangor, dan merupakan pemegang tauliah Negeri Selangor, Putrajaya, Kuala Lumpur dan Sarawak, dan banyak berbicara tentang ilmu berkaitan dengan hadis, fiqh, akidah dan banyak lagi. Dan beliau juga ada menghasilkan beberapa penulisan dan aktif menulis di media sosial. InsyaAllah, sebelum kita menyerahkan majlis, sebelum itu saya nak memberi tahu kepada para hadirin bahawa kita ada sediakan QR, yang mana QR ini tuan-tuan dan puan-puan boleh scan untuk kita rekodkan kehadiran, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah kita menyediakan diri kita, merendahkan hati dan mendengarkan dengan khusyuk segala kalam-kalam yang akan dilontarkan oleh Al-Fadil Maulana, insyaAllah. Falyatafaddal mashkura minallahi ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wa salamun ala ibadilladhina astafa, amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, para masyayikh kiram, para ulama, para tullabul ilm, hadirin hadirat, muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, Al-Fakir diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pagi ini sama-sama untuk berkongsi kepada muslimin muslimat sekalian, dan tajuk yang diberi kepada Al-Fakir adalah berkenaan dengan karamatul awliya inda ahli sunnah wal jamaah. Yang ini tentang karamah para awliya Allah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Jadi masa yang diberi pun tak panjang sangat. Jadi Al-Fakir cuba insya-Allah sedaya upaya berkongsi dengan tuan-tuan semua berkenaan dengan perkara ini. Jadi pembentangan ataupun tausiah pagi ini adalah bertujuan untuk memperjelaskan konsep dan kerangka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan konsep karamah. Jadi sebelum itu, bila kita kata karamah di sisi para awliya, para wali-wali Allah, pertamanya hendaklah kita kenal takrif ataupun definisi siapa itu para wali. Jadi sebenarnya wali ni, wilayah itu sendiri ada dua jenis kata ulama. Satu wilayah ammah, wilayah secara umum, wali secara umum. Yang keduanya wilayah khasah, wilayah ataupun wali yang khusus. Sebenarnya satu orang yang telah peluk Islam dan ucap kalimah dalam diri dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mengikut segala perintah Allah, al-imtithalu awamirillah wa ijtinabu ma nahallahu anhu, dan mengelakkan daripada segala apa yang dilarang oleh Allah, berpegang teguh di atas sunnah, tidak melakukan secara berterusan maksiat dan dosa, maka orang itu sebenarnya telah pun mendapat apa itu gelaran wali secara umum. Wali yang pertama ini disebut wilayah ammah, yang bermakna dia bukan musuh Allah. Itu mana? Maknanya dia bukan musuh Allah. Kalau dalam konteks pemerintahan, rakyat yang diperintah oleh sebuah kerajaan, jadi rakyat itu yang bukan bari, bukan pemberontak, dan dia bukan musuh kerajaan. Itu dia punya analogi dia. Akan tapi yang kita nak bicara di sini adalah wilayah khasah, wali yang secara khusus. Yakni mereka yang mana sentiasa melazimkan diri dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriltizam di atas perintah Allah dan berijtinab, mengelakkan diri daripada melakukan apa yang dilarang Allah. Dan bukan saja mengelakkan diri daripada dosa dan maksiat, malah mereka seboleh mungkin mengelakkan diri, menghindar daripada nisyan dan ghaflah, lupa dan lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini wali yang khusus sehingga mereka menjadi orang yang mahbub, yang dikasih, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para masyayikh dan muhaddithin, perkataan wali itu sendiri dia ada dua makna. Satu, wali di atas wazan fa'il. Al-wali di atas wazan fa'il membawa makna mubalaghatul fa'il. Fa'il mubalaghah yang memberi makna al-mutawali'u ibadatallahi bila takhallulil usyan. Al-mutawali'u yang sentiasa beriltizam di atas ibadat. Ibadat demi ibadat, tak putus ibadat kepada Allah Ta'ala. Baik ibadat berbentuk badaniyah, baik ibadat berbentuk maliyah, ataupun combine di antara maliyah dan badaniyah. Selepas ibadat fardu, dia melakukan ibadat yang nawafil. Setiap masa, setiap ketika tidak pernah putus daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila takhallulil isyan, dan di tengah-tengah tu tak pernah melakukan isyan.
Ataupun kalau melakukan isyan dengan cepat-cepat dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara keduanya, di tengah-tengah dia mereka tidak melakukan dosa-dosa. Apatah lagi dosa-dosa besar. Dan sekiranya terlaku mereka cepat-cepat rujuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna pertama wali. Akan tapi makna yang kedua, al-wali itu adalah bermakna maf'ul. Sirah mubalaghah juga, yakni yatawallallahu amrahu fala yakiluhu ila nafsi tarfata ain. Yakni satu orang yang mana diambil tanggungjawab oleh Allah segala hawaish, hajat-hajat dia, masail keperluan dia, masalah-masalah dalam kehidupan dunia dia, akhirat dia, Allah ambil tanggungjawab. Kenapa? Dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala selesaikan segala masalah dia. Fala yakiluhu ila nafsi tarfata ain. Sekelip mata pun Allah Taala tak serah urusan dia kepada diri dia, malah Allah Taala sendiri akan membantu dia dalam setiap urusan dia. Ini nama wali, maksud perkataan wali yang kedua. Kerana orang ini telah mendapat pangkat hub, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana hadis kursi, hadis Bukhari menyebut, wala yadhalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Di kalangan hamba-Ku yang sentiasa beribadat kepada Aku, mendekatkan diri kepada Aku dengan nawafil, perkara-perkara sunat. Baik sembahyang sunat, lepas solat sunat, puasa sunat, kadang-kadang dengan sedekah sunat. Tak cukup yang fardu yang wajib, mereka tambah dengan amalan-amalan sunat. Hatta uhibbah, kata Allah Ta'ala, sehingga aku menyintai dia. Bila aku menyintai dia, kuntu sama'ul ladzi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Bila aku cinta dia, fa idza ahbabtuhu kuntu sama'u alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengaran yang mana dia mendengar dengannya. Aku akan menjadi pelihat yang mana dia melihat dengannya. Aku akan menjadi tangan yang mana dia berpegang dengannya. Dan aku akan menjadi kaki yang mana dia berjalan dengannya. Kena ingat, hadis ini termasuk dalam hadis ayat-ayat mutasyabihat. Kita tak boleh faham dengan makna sendiri, dengan makna zahir. Az-zahir laisa bimurad. Zahir bukan maksud. Makna di sini, aku akan jadi pendengaran yang mana dia mendengar dengannya, pelihat dia melihat dengannya, tangan bermegang dengannya, kaki berjalan dengannya. Maksud, dia mendapat yatawallallah, Allah mengambil tanggungjawab dalam setiap urusan kehidupan dia. Innama yatawallallahu salihin. Allah Ta'ala mengambil tanggungjawab kepada orang yang soleh terhadap segala urusan dia, baik dunia maupun akhirat. Ini makna wali yang kedua. Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatul Awam, orang mengaji tauhid dia tahu, Allamah Al-Baijuri dalam hasyiah tu dia tulis, dia menukilkan kalam ulama Al-Yusi rahimahullah ta'ala tentang ta'rif wali ni. Satu orang nak jadi wali, paling kurang dia kena ada 4 syarat ni. Wali khusus lah ni, bukan wali am. Syarat yang pertama, satu orang wali itu mestilah arif billah. Dia arif tentang ilmu Allah, ilmu syariat Allah, arif tentang asas-asas agama, sehingga dia dapat membezakan mana khalik, mana makhluk. Alim dan arif tentang sifat-sifat Allah, sehingga dapat membezakan mana khalik, mana makhluk, dan dapat membezakan mana nabi, mana mereka yang mendakwa kenabian. Itu pertama, mestilah arif billah. Yang kedua, satu orang wali itu hendaklah dia alim dalam hukum-hukum syariat Islam, fikih tentang bab-bab masail zahir ini, sehingga kalau Allah Ta'ala tarik ilmu daripada ahlul ard, penduduk bumi, maka orang tadi cukup dengan ilmu yang ada pada dia, umat boleh berpada, boleh rujuk terhadap ilmu dia. Itu syarat wali yang kedua. Syarat yang ketiga, satu orang wali itu hendaklah menghiasi diri dia dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, wara', taqwa, tawakul, sabar dan sebagainya dalam diri dia.
Tak mungkin satu orang wali dalam masa yang sama bersifat mazmumah, buruk sangka, hasad, dengki dan sebagainya. Malah itu proses pertama, takhalli, membersih diri daripada segala mazmumah, itu proses pertama dalam tasawuf suluk. Bila dah takhalli, baru tahalli, dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah, sabar, taqwa, tawakkul dan sebagainya. Dan bila sudah itu, barulah peringkat ketiga akan dapat tajalli daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempatnya, satu orang wali itu hendaklah dalam diri dia sentiasa ada khauf, takut amalan aku tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak pernah merasa aman dan tenteram terhadap diri dia sendiri, sentiasa malamah, mengutuk diri dia sendiri. Kalau amalan tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tak mengetahui adakah amalan dia itu diterima oleh Allah Taala, dimasukkan ke neraka atau syurga Allah Taala. Ini sifat wali. Dia tidak mengutuk orang lain, dia malamah, mengutuk, mengecam diri dia sendiri. Takut, seperti tuan-tuan sentiasa dengar tentang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Satu ketika dia datang kepada Huzaifah bin Yaman, yang mana Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu satu orang pemegang amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, Huzaifah, aku datang kepada kamu bukan aku nak suruh kamu membocorkan rahsia. Kenapa? Huzaifah memegang list nama-nama orang yang munafik, ada pada dia. Data tu ada pada dia. Sayyidina Umar kata, Huzaifah, aku datang kepada kamu bukan nak suruh kamu membocorkan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah di kalangan munafik. Rasulullah pada zaman itu sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat akan tengok dulu Huzaifah pergi semayang tak jenazah. Kalau Huzaifah tak pergi semayang jenazah, itu maklum bahawa itu adalah orang munafik. Jadi Umar kata, bukan tujuan aku untuk membocorkan rahsia Rasulullah, tapi tujuan aku datang kepada kamu supaya kamu cek adakah aku termasuk dalam kalangan senarai orang-orang yang munafik. Bukan nak cek orang lain, cek diri sendiri, tuan-tuan. Ini sifat wali Allah. Dan tidak ada wali yang paling besar daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu 4 ciri-ciri wali yang digarisi oleh para ulama. Bila kita dah mengenal tentang wali Allah tadi, para awliya Allah Ta'ala tadi, sekarang kita datang kepada karamah. Apa itu masuk karamah? Karamah itu perkataan Arab. Al-karamah makna kemuliaan. Kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang dekat diri daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum kita pergi ke karamah, kita pergi kepada mu'jizah dulu. Apa itu mu'jizah? Mu'jizah, dia adalah hiya amrun khariqul lil 'adah makrunun bitahaddi ma'a adamil mu'aridah. Mu'jizah ini adalah satu perkara yang mencari adat, yakni dia luar kebiasaan biasa, beserta dengan cabaran, yakni dengan dakwaan kenabian, biwari mu'aridah, yakni tanpa dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Fa'tu bi surati min misli. Bawalah Al-Quran seumpama Quran yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mu'jizah. Mu'jizah perkara yang mencari adat, yang dikurniakan kepada rasul-rasul para anbiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam, malah bukan satu malam, sebahagian daripada malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan tanwin litaqlil. Sedikit saja masa daripada malam, Allah Ta'ala memperjalankan malam daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian mi'raj ke langit. Kalau adat kebiasaan biasanya, tak boleh, tuan-tuan. Berapa ratus ribu tahun ambil masa untuk pergi ke sana. Tapi dalam satu malam Allah memperjalankan dan mi'rajkan Nabi SAW. Itu adalah bentuk mu'jizah. Dan banyak bentuk mu'jizah. Nabi Musa, tuan-tuan, bila ada tongkat, bila dilemparkan tongkat tadi, fa'alqiha fa'iza hiya hayyatun tas'a. Bila dilempar tongkat, maka tiba-tiba tongkat Nabi Musa ditukar oleh Allah Ta'ala menjadi seekor ular yang besar. Ular tadi memakan semua ular-ular yang dilempar oleh para sahirin Fir'aun la'natullah. Itu mu'jizah. Kemudian karamah itu hiya amrun khariqul lil 'adah ghaira makrunin bid-da'wa an-nubuwah wala muqaddimah laha. Perkara yang mencari adat yang diberi kepada wali-wali Allah tanpa
disertai dengan dakwah nubuwah. Mereka tidak mendakwa mereka nabi-nabi, para wali ni. Dan juga tidak mendakwa tentang mukaddimah bagi nabi, yakni irhas. Satu irhas. Irhas ini peristiwa yang mencari adat yang berlaku sebelum lahirnya seorang nabi. Seperti mana berlaku peristiwa tentera bergajah ingin menghancurkan Kaabah. Itu tandanya akan lahir seorang nabi akhir zaman yang akan membawa rahmat seluruh alam. Beliau adalah, baginda adalah Muhammad Mustafa wa Ahmad Mujtaba sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu karamah, perkara yang mencari adat. Luar daripada adat kebiasaan biasa itu yang zahir kepada tangan wali-wali Allah, itulah karamah. Dan karamah itu tidaklah mengingkari karamah, melainkan Mu'tazilah. Mu'tazilah kalau zaman dulu yang mengingkari karamah itu adalah Mu'tazilah. Kemudian tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa bahagian lain lagi yang disebut al-i'anah, bantuan. Al-i'anah itu Allah Taala kurniakan bantuan, nusrah, madad kepada seorang muslim yang belum sampai kepada peringkat wilayah, peringkat wali, sebagai penyelamatan diri dia daripada kebinasaan dan kesusahan. Itu bantuan itu disebut sebagai al-i'anah. Satu lagi al-istidraj. Istidraj ini adalah satu perkara yang berlaku kepada sebahagian orang kafir dan juga sebahagian orang fasik yang selari dengan kehendak mereka. Itu istidraj. Apa dia nak dapat, apa dia nak dia dapat. Tapi dia tak sedar bahawa perkara itu sebenarnya satu istidraj daripada Allah Ta'ala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah Ta'ala sebut. Kita nak faham istidraj senang saja. Zaman dulu rumah kita banyak tikus. Di Semenanjung. Tak tahu di Sabah ni tak ada tikus kot. Jadi kita tahan perangkap tikus. Kita letak kepala ikan kering ke ikan apa ke. Kita gantungkan di situ. Maka tikus tadi masuk, dia tengok ada kepala ikan, maka dia makan dengan senang hati, makan dengan tenang, tenteram. Bila dah habis kepala, dia tarik pencangkuk tu, tiba-tiba pintu perangkap tadi tertutup dan dia terperangkap di dalam. Begitulah orang yang istidraj ni. Apa dia nak dia dapat, apa dia nak dapat. Sehingga dia tak sedar itu perangkap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tiba masanya Allah Ta'ala perangkap dia, tangkap dia. Dan tangkapan Allah Ta'ala itu azabun alim, azab yang pedih. Itu istidraj. Zahir kepada orang yang mana kehendak dengan selari dengan kehendak dia. Nampak dalam bentuk agama, tapi sebenarnya itu istidraj. Satu hari Raisut Tabligh Maulana Ilyas rahimahullah ta'ala, beliau datang kepada Mufti Syafiq rahimahullah ta'ala dalam keadaan menangis. Pada awal-awal pergerakan tabligh dulu, awal, datang dengan menangis-nangis. Jadi Mufti Syafiq, Mufti Azam Pakistan, selepas itu diangkat sebagai Mufti Agung di Pakistan. Kata, kenapa kamu menangis? Dia kata, kerja yang aku bawa ni alhamdulillah telah tersebar hampir ke seluruh dunia. Cuma aku takut apa yang aku buat ini adalah istidraj daripada Allah Ta'ala. Nampak perjalanan betul, nampak okey, jemaah bergerak seluruh alam, manusia datang berbondong-bondong kepada hidayat. Tapi aku takut apa yang aku buat ini istidraj. Apa kata Mufti Syafiq? Dia kata, jangan menangis. Mat rona bahasa Urdu. Jangan menangis. Apa yang kamu buat ini bukan istidraj. Dalilnya apa? Dalilnya kamu menangis ini adalah perasaan takut yang ada pada dalam hati kamu. Ini adalah menandakan yang kamu buat ini bukan istidraj. Karena orang yang membuat sesuatu yang berbentuk istidraj, dia buat, dia tidak akan ada rasa takut. Malah dia bangga dengan perbuatan yang dia buat. Alhamdulillah berkat usaha Maulana Ilyas hari ini, hampir seluruh dunia ada usaha tabligh yang berjalan, manusia datang kepada hidayah berbondong-bondong. Walaupun kelemahan di mana-mana pun ada, dalam jemaah mana-mana pun ada, itu boleh kita baiki. Dan satu lagi dipanggil ibtala, al-ihanah. Al-ihanah ini adalah perkara yang zahir kepada orang fasik dan juga orang kafir, tapi tidak selaras dengan kehendak dia. Seperti mana yang berlaku kepada Musailamah bin Kazzab, satu orang yang mendakwa Nabi palsu. Selepas kewafatan baginda Nabi SAW,
Bila dia nak ludah dalam satu telaga, kononnya supaya bila dia ludah tadi, telaga jadi air yang manis, tapi berlaku sebaliknya, air tak jadi manis, air menjadi lebih masin ataupun lebih pahit. Dan satu lagi yang akhir sekali, ibtala, yakni ujian. Itu perkara yang berlaku di tangan orang yang ingin menyesatkan, seperti mana Dajjal laknatullah yang akan timbul pada akhir zaman nanti. Dia segala keperluan manusia pada hari itu hanya ada pada dia. Malah di tangan kanan dia syurga, di tangan kiri dia neraka. Ulama kata itu ujian. Hakikatnya di tangan kanan syurga itu sebenarnya itu neraka, di tangan kiri itu syurga itulah, di tangan kiri itu neraka itulah syurga. Itu ujian bagi orang mukmin. Ini bentuk-bentuk perkara yang luar biasa yang zahir kepada siapa? Tengok zahir kepada siapa? Dan satu lagi sihir. Sihir ulama tidak menyenaraikan dalam kalangan khariqul adah, kerana sihir ini boleh dipelajari. Kemudian kembali kepada karamah tadi. Karamah ni muslimin, muslimat kasih Allah Ta'ala, dia ada banyak jenis. Ada karamah yang bentuk ilham daripada Allah Ta'ala, sentiasa dapat ilham daripada Allah Ta'ala. Selepas mereka, contohnya para mufassirin, selepas mereka menguasai 15 ilmu alat, ilmu nahu, saraf, balaghah, fasahah, mantik, fiqh, usul fiqh dan sebagainya. 15 ilmu yang disenaraikan ada ditulis dalam Fadail Amal. Selepas itu Allah Ta'ala akan kurnia kepada dia ilham daripada Allah Ta'ala. Disebut ilmu wahbi. Sebut ramai-ramai ilmu wahbi. Bukan wahabi je, jangan tersilap. Ilmu wahbi. Wahbi itu ilmu kurniaan Allah Ta'ala. Ilham daripada Allah Ta'ala. Selepas menguasai 15 ilmu ini, maka dia tafsir Al-Quran. Kadang-kadang datang waridat, ilham daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang karamah Allah kurniakan dalam bentuk kasyaf. Ada juga sebahagian kasyaf. Tapi kasyaf itu tak semestinya karamah, kerana dia kadang-kadang boleh zuhur juga kepada orang biasa. Malah boleh zahir kepada Hindu sekalipun, Kristian sekalipun. Bergantung kepada mujahadah nafs yang dia lakukan. Walaupun mujahadah itu tak betul. Amilatun nasibah. Jadi kasyaf ini, kalau orang itu dapat kasyaf sekalipun, dia bukan 24 jam kasyaf, nampak syurga, neraka, azab kubur. Ya. Ketika mana Allah buka, dia nampak. Bila Allah tutup, dia tak nampak. Semua itu nisbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kasyaf yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang itu, kadang-kadang betul dia punya sangkaannya. Kadang-kadang natijahnya silap. Dan satu kali, Maulana Qasim Nanutwi, dia adalah pengasas Darul Ulum Deoband. Pada awal-awal itu Darul Ulum Deoband, madrasah dia di bawah satu pohon delima. Belajar 2 orang, seorang ustaz, seorang anak murid, Maulana Qasim Nanutwi. Daripada situlah Maulana Qasim Nanutwi, maka lahirlah selepas itu ulama-ulama yang hebat, Mahmudul Hasan Deobandi, Maulana Anwar Shah Kashmiri, Maulana Zakaria rahimahullah ta'ala, dan banyak-banyak lagi ulama Deoband sampai hari ini. Jadi satu kali Maulana Qasim Nanutwi ini, dia berjalan dengan khadim dia. Khadim dia banyak tanya. Khadim dia kata, Maulana, saya nak tanya sikit tentang kasyaf ni. Kenapa kasyaf ini Allah singkapkan pada seseorang itu, kadang-kadang dia tekaan dia itu betul, keadaan tekaan dia itu silap. Kasyaf dia tu. Satu kali satu orang datang kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dan dia baru saja tak jaga mata, dia melihat wanita bukan mahram. Datang pada Sayyidina Uthman tegur, kamu datang kepada aku dengan kesan maksiat di mata kamu. Sahabat tadi pun hebat juga. Dia kata, la wahyu ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada wahyu lagi selepas kewafatan Nabi. Mana kamu tahu aku buat zina mata dan sebagainya? Sayyidina Uthman jawab apa? Ittaqu firasatal mu'min innahu yanzuru binurillah. Takutilah firasat orang mukmin, kerana mereka melihat dengan nur yang ada pada Allah. Nur Allah yang kurnia pada dia. Kan? Jadi kembali kepada kisah Maulana Qasim Nanutwi tadi, dia kata sebenarnya ada beza. Jadi khadim dia tanya, kenapa kasyaf Nabi itu tepat dia punya tekaan dia, tapi kasyaf wali-wali itu kadang-kadang betul, kadang-kadang silap. Maulana sedang berjalan nak menuju satu jilkhanah, yakni satu penjara lama di kawasan Deoband. Sambil berjalan, Maulana tanya khadim dia, okey, daripada sini ke jail yang kita nak pergi ni berapa langkah agak-agak?
Khadim dia kata, mungkin dalam 100 langkah. Okey, kita sama-sama jalan praktis. Langkah 1, 2, langkah 3, 4, 5 sampai 97 langkah. Maulana berhenti. Tak sampai lagi di jail tadi. Di penjara tadi. Maulana tanya, okey, daripada sini ke penjara yang tempat kita nak tuju ni berapa langkah? Dia kata, oh tak payah Maulana. Dia kata 3 langkah je lah. Dah depan mata. Yakin dia kata 3 langkah saja. Dia kata Maulana begitu. Demikianlah kasyaf yang Allah buka kepada wali-wali. Mereka melihat daripada jauh. Adapun kasyaf yang Allah buka kepada nabi-nabi, mereka melihat daripada dekat. Dan orang yang melihat daripada dekat sudah tentu jelas dan terang penglihatan dia. Jadi kasyaf Allah Ta'ala kurniakan kepada sesetengah wali-wali Allah untuk tujuan tertentu. Bukan untuk viral, bukan tujuan untuk dimasyhurkan dan sebagainya. Jadi ini memang berlaku dalam para wali-wali Allah. Tidak tersembunyi daripada orang yang mengetahui perkara ini. Mujaddid Al-Futhani, Syekh Faruk Ahmad Sirhindi, pengasas tarekat Naqsyabandi Mujaddidi. Satu kali, dia berada dalam masjid dia, sedang bermuraqabah bersama salikin yang lain. Bila dia turun masjid, dilihat selipar-selipar ni sudah diagihkan, diatur elok, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, tersusun rapi. Mujaddid Al-Futhani kata, tanya pada khadim, siapa yang susun ni? Cantik elok ni sebelah kanan, sebelah kiri. Maka khadim yang lain jawab, Maulana, anak Maulana lah ya. Syekh, anak Syekh yang susun ni. Khwaja Muhammad Maksum, anak Syekh. Waktu itu berumur 7-8 tahun. Syekh Iran, subhanallah. Kenapa? Syekh kata dalam pengamatan aku, Allah singkapkan kasyaf kepada aku. Mereka selipar yang disusun sebelah kanan itu adalah ashabul yamin. Yang disusun sebelah kiri itu adalah ashabul shimal. Masalahnya bagaimana anak aku baru umur 7-8 tahun sudah disingkapkan kasyaf sehingga dia mengatur baik selipar, susun rapi sebelah kanan, sebelah kiri ashabul yamin dan ashabul shimal. Maulana pun runsing. Orang dulu bila anak sudah kena kasyaf, umur baru-baru mereka runsing, risau. Hari ini viral satu dunia lah kalau anak kasyaf. Maulana pun bagi tugas kepada khadim dia, okey, kamu pergi kepada fulan bazar, ada satu tempat jual sirih dan sebagainya, kamu beli satu macam kita goreng pisang ke apa, sana samosa. Beli goreng pisang atau samosa bawa balik, bagi makan kat budak kecil, anak dia tadi. Bila dibagi makan kepada anak dia tadi, kasyaf yang Allah bagi kepada anak dia yang umur 7-8 tahun tadi telah hilang. Disebabkan makan makanan di pasar. Pada waktu itu tuan-tuan, bukan waktu kita ni yang makanan yang bermustabih, yang mana hak, mana batil, mana yang halal, mana haram. Disebabkan dia bagi makan makanan itu hilang, Allah Ta'ala tarik kasyaf. Sebab itulah zaman kita ni susah untuk mendapat kasyaf. Dan kasyaf banyak jenis, ada kasyaf basari, ada kasyaf sam'i, ada kasyaf qalbi dan sebagainya. Bukan masa di sini untuk saya terangkan. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalil tentang karamat ini banyak dalam Al-Quran yang berlaku kepada di antaranya berlaku kepada Maryam alaihissalam, ibu kepada Isa alaihissalam, yang mana bila beliau berada di dalam mihrab, tempat persembunyian ibadah dia, tiba-tiba ada buahan yang tidak ada buah pada musim itu. Dia sedang menikmati buah tadi. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki haza. Bila masuknya Zakaria alaihissalam dalam tempat mihrab, tempat beribadah Maryam alaihissalam, dia tengok Maryam sedang makan buah yang di luar musim pada waktu itu. Dalam tafsir ulama menyebut buah itu adalah al-inab, yakni buah anggur. Dia sedang menikmati buah anggur. Maka Zakaria tanya, "Ya Maryam, anna laki haza? Mana kamu dapat ni?" "Anna laki haza?" Qalat, dia kata, "Wa min indillah." Dia adalah daripada khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut subhanallah. Allah Ta'ala intizamkan daripada khazanah Allah. Walaupun dia duduk dalam bilik yang sempit, yang sunyi, Allah Ta'ala boleh aturkan buah. Itu adalah perkara yang mencari adat, yang berlaku kepada orang biasa. Walaupun dia bukan Nabi, tapi ibu kepada Nabi. Dan kisah yang masyhur Al-Kahfi, pemuda Al-Kahfi,
yang mana mereka keluar daripada kampung mereka untuk menyelamatkan iman. Kemudian mereka berlindung dalam satu gua. Iz awal fityatu ilal kahfi. Ketika mana beberapa pemuda telah masuk berlindung dalam gua. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana, wahai Tuhan kami, kurniakanlah pada kami min ladunka rahmah, rahmat di sisimu ya Allah kepada kami. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan tunjukkanlah kami, peluruskanlah urusan kami. Dalam Al-Quran sebut walabithu fi kahfihim 300 sinin. Mereka masuk berlindung, tinggal dalam gua, dan mereka tidur dalam gua 300 sinin. 300 tahun wazdadu tis'a, tambah lagi 9 tahun. 309 tahun mereka tidur dalam gua tak bangun-bangun. Lepas 309 tahun bangun, mereka rasakan seolah-olah satu malam saja. Ini karamah yang Allah Ta'ala bagi kepada orang biasa, wali-wali Allah, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalilnya adalah Al-Quran, karamah ini. Bagaimana kita boleh tolak akan karamah ini, tuan-tuan? Dan kisah yang masyhur juga ketika zaman Sulaiman alaihissalam, ketika mana Sulaiman alaihissalam dia offer kepada rakyat dia, siapa yang boleh bawa istana Ratu Balqis yang ada di kerajaan Sabak sebelum dia datang menghadap Sulaiman alaihissalam, dia offer. Siapa boleh bawa istana dia yang hebat, bawa mari ke kerajaan Sulaiman alaihissalam. Maka ada beberapa orang offer. Ada orang offer, dia kata aku boleh alihkan istana dia sebelum kamu bangun daripada tempat duduk kamu ni. Tapi qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ada satu orang yang mana mempunyai ilmu daripada kitab. Dia kata aku boleh mendatangkan istana Balqis qabla an yartadda ilaika tarfuk, sekelip mata saja aku boleh alihkan. Siapa orang itu? Kalau teknologi hari ini pun, tuan-tuan, tak ada mana-mana teknologi boleh mengalihkan masjid KK ni dialihkan ke Putrajaya, tak boleh. Sekelip mata mana ada boleh. Itu satu khariqun adat, satu perkara yang luar adat. Maka apa jadi? Orang itu telah menggunakan ilmu minal kitab. Disebut dia ada ilmu ismul a'zam, yang mana ismul azam tu siapa ada ilmu tu, apa saja dia minta Allah kurniakan. Apa itu permintaan dia. Dan ulama sebut dalam tafsir Ibn Katsir, orang itu adalah nama dia Asif bin Barkhiyah. Asif. Dan dia menggunakan ismul azam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu tolonglah aku, wahai Allah. Dengan perkataan itu, dengan ismu azam itu, dia telah mengalihkan istana Balqis kepada kerajaan Sulaiman alaihissalam. Ini berlaku kepada orang biasa, tetapi karamah Allah bagi. Zaman sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, satu kali di atas mimbar, dia sedang berceramah atas mimbar, khutbah. Khutbah tajuk lain, tiba-tiba dia sebut ya Sariyah al-Jabal. Ya Sariyah al-Jabal. Rupa-rupanya dia sedang berdialog dengan orang lain. Yakni dia sedang menyeru seorang sahabat yang bernama Sariyah Ibnu Zunaimi al-Kinani, yang mana waktu itu Sayyidina Umar hantar untuk satu tujuan peperangan di kawasan Nahawan sana. Rupa-rupanya Allah kasyafkan Sayyidina Umar, dia nampak sedang dia berdiri berkhutbah di atas mimbar, dia nampak yang mana kawan tu sedang dikepung oleh tentera musuh, berada di kawasan bahaya. Jadi Sayyidina Umar kata, kamu kena berganjak pergi naik atas bukit. Sebab dia kata, ya Sariyah al-Jabal. Maknanya, ya Sariyah, cepat berpindah naik atas bukit supaya kamu selamat. Subhanallah. Dan beberapa minggu lepas tu balik, bila mereka pulang daripada peperangan, maka Sariyah kata, dia mengonfirmkan, dia telah mengesahkan bahawa memang kami dengar perkataan Umar di atas mimbar waktu itu. Zaman dulu tak ada telefon, tak ada internet, tak ada laptop, tak ada apa. Zaman kita sekarang mudah faham lah, kan? Ada internet, ada laptop dan sebagainya, kita faham. Zaman dulu tak ada orang boleh fikir macam mana suara di sini boleh dengar daripada beribu-ribu kilometer di kawasan sana. Subhanallah. Jadi dia mengesahkan, memang kami dengar ucapan Umar, maka kami telah lari dan kami naik di atas bukit, maka kami selamat. Ini di antara dalil-dalil karamah yang ada dalam Al-Quran dan peristiwa yang terjadi kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
Jadi tujuan apa Allah Subhanahu Wa Taala bagi hikmah dan karamah? Karamah ni, hikmah dia apa? Supayanya untuk menjadi penguat iman kepada wali tersebut dan orang sekelilingnya. Yang keduanya Allah nak buktikan, tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, zuhur, zahir daripada orang-orang ini, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tuan-tuan, terjadinya karamah ini ada beberapa sebab. Saya nak sebut satu atau dua sebab. Orang yang merintis jalan tasawuf, orang itu disebut sebagai salikin. Dia berjalan menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maksud menuju pada Allah Taala duduk satu tempat dia pergi ke situ. Muhawarah, pinjaman perkataannya seolah-olah menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan kena melakukan suyur arba'ah. Suyur arba'ah, yakni satu perjalanan menuju pada Allah, dia kena lalui 4 station. Pertama, dia kena sir ilallah, menuju kepada Allah. Itu ulama sebut sebagai uruj, naik kepada Allah. Bukan makna naik Allah Ta'ala di atas, naik makna menuju kepada Allah, uruj, sir ilallah. Kemudian bila sampai kepada Allah di alam amar, sampai kepada Allah pun ada penjelasan dia, bukan sampai pada Allah dah sampai ya Allah, bukan. Jadi sir ilallah, kemudian sir fillah yang juga ulama sebut sebagai fana. Di alam amar mereka fana, mereka berada di alam ma fauqal asbab. Di sana tidak pandang kepada asbab lagi, semuanya direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka tak boleh lama di situ. Bila mereka berzikir, bermuraqabah, mujahadah, hati mereka kena sir menuju kepada Allah, yang disebut fana. Mereka tak boleh lama di sana, mereka kena turun balik. Itu yang disebut sir minallah, ataupun disebut sebagai nuzul, turun. Kena turun balik. Dan turun ke mana? Turun, dia panggil sir fil asya' ataupun baqa'. Dia kena duduk bersama orang ramai balik. Dia tak boleh nak duduk dalam alam amar tadi. Kenapa dalam alam amar mereka pandang, sudut pandang mereka kepada Allah Ta'ala direct. Jadi sesetengah wali Allah ni, mereka bila mereka mencapai baqa', ada di kalangan mereka yang mana terlekat di sana, tak turun-turun. Golongan ini disebut sebagai golongan mustahlikin. Golongan apa tuan-tuan? Mustahlikin. Golongan mustahlikin ini disebabkan pandangan mereka tawajuh, fokus kepada ma fauqal asbab. Dia tak tengok dah tentang asbab ni. Kalau dunia ni memang darul asbab, tapi di sana direct Allah Ta'ala dengan sifat kudrahnya melakukan sesuatu. Mereka pandang di sudut itu, maka zuhurlah kepada mereka perkara-perkara yang mencari adat ini. Maka zahirlah perkara-perkara yang mencari adat. Ada yang nampak berjalan atas air. Kalau kita tengok dalam cerita dalam Tazkiratul Awliya, ada yang pelik-pelik. Kenapa? Yakin dan sudut pandangan mereka kepada ma fauqal asbab, maka Allah bermuamalah tanpa asbab. Jadi golongan ini sebenarnya dikenal sebagai mustahlikin. Dan golongan yang pulang kembali kepada asya' tadi disebut sebagai baqa'. Maka golongan ini disebut sebagai raji'in, mereka yang pulang kembali kepada tempat asal dia. Jadi mereka wali Allah dan mereka tetap pandang kepada ma tahtal asbab. Perjalanan mereka tetap di bawah asbab. Kenapa? Dunia darul asbab. Jadi kita nampak mereka macam orang biasa, tak nampak macam wali. Macam mereka bagi tausiah macam biasa, mereka hidup dalam masyarakat macam biasa. Nampak seperti orang biasa, seperti mana Nabi SAW ketika dilantik jadi Nabi, bergaul dengan orang Quraisy seperti orang biasa. Sehingga orang Quraisy kata, mahazan Nabi ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Ni Nabi apa ni? Dia berjalan di pasar-pasar, makan di kedai-kedai. Dia tak nampak. Sebenarnya itulah Nabi akhir zaman. Kenapa? Umumiyah yang ada seorang Nabi tadi, yang bergaul dengan rakyat jelata biasa, umat biasa, sehingga orang tak dapat mengenal mana satu Nabi, mana satu Abu Bakar. Ini menandakan satu orang itu telah kamil di dalam suluk dia menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampak pada kita salah satu karamah yang Allah zahirkan kepada seseorang wali itu disebabkan naqisin. Mereka berlaku naqis, sedikit kecacatan dalam suluk sir mereka kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka terlekat di sana ataupun tak dapat landing dengan sempurna. Itu. Maka zahirlah karamah pada mereka. Maka timbul persoalan, yang mana lebih baik? Mustahlikin ke raji'in? Orang mustahlikin tadi, mereka hanya fokus pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang mereka, bukan kata mereka ini tidak semayang. Tak, mereka tetap menjaga
prinsip-prinsip syariah, meninggalkan larangan Allah, tapi mereka ni tidak ada buat amrul ma'ruf, nahi anil munkar. Mereka tidak cakna tentang masyarakat. Mereka sibuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala saja. Tapi golongan raji'in tadi, mereka tetap memberi irsyad, memberi tausiah kepada umat, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ulama kata mana yang lebih baik? Maka daripada dalil Al-Quran menyebut faddalallahu 'alal mujahidin 'alal qa'idin darajah. Allah Ta'ala melebihkan, memberi fadilat ke atas mujahid, orang yang berusaha, yang bergerak tempat ke tempat, di atas orang yang duduk di satu tempat dengan beberapa darajah. Ini sebelum saya mengakhiri kongsian pada hari ini, Imam Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, di antara ibarat dia sebut wa nu'minu bima jaa'a min karamatihim 'anis siqat min riwayatihim. Wa nu'minu bima jaa'a bi, dan kami beriman dengan apa yang datang berkenaan dengan karamah mereka, ini para wali-wali. Wa sahha 'anis siqat, dan apa yang sahih daripada riwayat-riwayat orang yang siqah, min riwayatihim, dan daripada riwayat-riwayat mereka. Maknanya karamah ini kami beriman dengannya, tapi dengan syarat perkara itu diriwayatkan daripada orang yang siqah, daripada riwayat mereka. Begitu juga interaksi kita dengan karamah ini. Kita terima karamah, tapi kita tidak mengutip setiap karamah yang ada cerita daripada mulut ke mulut kedai kopi. Kena tabayun orang yang cerita karamah itu orang setara mana, orang soleh ke tak soleh, takwa, muttaqin ke tidak. Itu prinsip kita ahli sunnah wal jamaah. Dan perkara ini diakui oleh Imam Ibn Hajar, Imam Nawawi, dan ramai lagi ulama mu'tabarat turut mengakui kewujudan ulama. Dan orang yang dikaitkan dengan karamah yang zahir pada mereka adalah Syekh Abdul Qadir Jilani, Ibrahim bin Adham, Rabi'ah Adawiyah, yang sentiasa diceritakan dalam kitab-kitab ulama. Inilah antara tokoh yang dikaitkan dengan karamah yang masyhur. Yang sebenarnya karamah itu bukan ukuran kedudukan di sisi Allah. Macam saya cakap tadi, ada di antara karamah menundukkan naqis je perjalanan yang menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang lebih karamahnya bila satu orang masyayikh tadi, seorang syekh tadi, bila dia dapat istiqamah di atas amalan itu, itulah karamah yang sebesar-besar karamah. Satu orang pergi berkhidmat pada Bayazid Bustami, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia minta izin nak balik. Dia kata, Bayazid, wahai syekh, saya nak balik dah, tak nak duduk dengan kamu. Kenapa? Sepanjang aku duduk dengan kamu ni, aku tak nampak satu pun karamah zahir daripada kehidupan kamu. La haula wala quwwata. Maknanya kamu datang sini nak tengok karamah aku. Maka Syekh Bayazid Bustami tanya balik, adakah kamu nampak daripada kehidupan aku satu pekerjaan, perbuatan yang berkhilaf dengan syariat? Kata tak ada. Jadi apakah yang lebih besar daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab itulah kata ulama, al-istiqamah khairun min alfi barakah, min khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqamah di atas perintah Allah, istiqamah di atas sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah ramai orang boleh, Allah bagi je kadang-kadang. Tapi nak istiqamah di atas zikir, nak duduk berzikir pada Allah pagi-pagi, nak habiskan 1000 kali, 5000 kali. Ada orang ayah kepada Syah Walillah Dahlawi, dia sebut la ilaha illallah dalam satu nafas 200 kali. Itu zikir nafi isbat hasbud dam dia panggil. Orang biasa dia tak boleh brain benda ni, sebab dia tak lalu jalan ni. Tapi orang yang latih, kali pertama dia latih satu nafas 21 kali, kemudian naik lagi 36 kali. Lama-lama dalam satu nafas dia berjaya sebut la ilaha illallah 200 kali. Jadi istiqamah di atas perintah Allah Ta'ala itu lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah ini kena bersikap seimbang terhadap karamah. Jangan menafikan karamah seperti Mu'tazilah. Dan yang kedua, jangan pula berlebih-lebihan terhadap karamah sehingga mendewa-dewakan sahibu karamah wali tadi, sebagaimana yang berlaku kepada sebahagian kumpulan sesat. Seolah-olah karamah itu dia yang lakukan karamah. Dia tak nampak af'alullah di situ, tak nampak tajalliyat af'al di situ. Sedangkan apa yang zahir itu adalah daripada Allah. Mulianya kawan tadi, kan Allah Ta'ala nak muliakan dia. Jadi ahli sunnah wal jamaah tidak berlebih-lebih dalam mengagung-agungkan sahibu karamah.
Dalam masa yang sama tidak tolak karamah. Jadi ahli sunnah wal jamaah mereka adalah golongan yang bersikap pertengahan, menerima, menyaring, menilai berdasarkan Al-Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menanggapi karamah itu sendiri. Sebagai penutupnya, karamah itu adalah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukannya daripada hasil usaha kita. Dia adalah dalam bentuk ata'i. Kepada orang yang Allah kurniakan, Allah kurnia. Allah tak kurnia, tak kurnia. Betapa ramai wali-wali Allah yang tak zahir pun karamah pada dia. Yang zahirnya istiqamah tadi. Dan kita pun ada karamah kita juga. Apa karamah kita? Karamah kita hari-hari kita buat dosa, kita buat maksiat. Karamahnya kita, Allah tak tangkap pun kita. Masih boleh berjalan di atas muka bumi Allah dengan tenteram, dengan tenang. Itu karamah kita. Dan tak ada rasa nak bertaubat pun. Itu karamah kita. Dan akhir sekali, marilah kita meneladani para wali-wali Allah dalam ibadah, zuhud, taqwa dan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga kita juga berpegang, tergolong dalam golongan yang dicintai oleh Allah dan ditakarrub, didekatkan diri kita pada kekasihnya kita Allah Subhanahu wa taala, al-muttaqin waliyullah. Dan Allah lah pelindung, pembantu orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita semua untuk menjalani kehidupan selaras dengan syariat yang ditunjuk ajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan di atas amalan-amalan kita, dalam zikir kita, tilawat kita, dakwah kita, apa saja amalan kita untuk meredakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak zahir karamah pada kita pun tak apa. Yang penting kita disenaraikan bersama golongan wali-wali Allah, para aulia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tersenarai dalam senarai terakhir, dalam senarai-senarai bersama mereka, para wali Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairal jazaa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma tahhir qulubana 'an ma'siyatik wa tahhir qulubana 'an sayyi'atik. Allahumma ati anfusana taqwaha وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا تقبل منا دعاءنا صلاتنا وتضرعنا وتخشعنا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى سيدنا حبيبه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. Alhamdulillah, jazakallahu khairan jazaa kepada Fadil Maulana Aswadi atas tangan yang sangat-sangat memberikan pencerahan kepada kita tentang karamah di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan insya-Allah daripada kalangan kita, terutamanya mereka yang cenderung meminati ilmu-ilmu tasawuf dan mereka yang bersalik kepada Allah, agar sentiasa istiqamah mencari Allah, bukannya mencari karamah seperti mana pesan Maulana tadi. Dan istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah untuk kita berjalan kepada Allah.